Liga Malaysia makin lama makin suram, makin lama makin hilang gahnya selepas beberapa musim. Untuk musim ni kita bakal kehilangan pasukan Perak FC dan Seri Pahang FC. Dan kemungkinan selepas 30 April nanti, kita bakal melihat juga nasib dua pasukan antara pasukan KDN FC dan Kedah Darul Aman FC sama ada masih berpeluang untuk beraksi dalam saingan Liga Malaysia untuk musim ni ataupun tidak. Yang paling ketara sekali, Liga Malaysia bakal kehilangan puluhan ribu penyokong-penyokong setia bola sepak di Malaysia ni. Silap-silap nak sokong pasukan Malaysia pun dah tak ada mood dah. Benda ni dah jadi lepas penswastaan sepenuhnya. Kelab-kelab bola sepak yang beraksi dalam Liga Malaysia ni sampaikan masalah tunggakan gaji yang melanda di setiap pasukan. Masalah utama sekali dari segi penajaan lah. Pihak-pihak sponsor ni kalau macam dulu di bawah pentadbiran kerajaan negeri ni, banyaklah kita tengok syarikat-syarikat construction ni kan menaja pasukan-pasukan ni. Sebab apa? Sebab mungkin orang kata apa, ada perjanjian win-win situation terhadap penaja-penaja ni kan. Tapi bila masanya dah diswastakan sepenuhnya, so depa-depa yang nak sponsor ni fikir banyak kali lah nak labak duit terhadap benda yang tak akan ada untungnya. Kemungkinan ada untung, kemungkinan ada kerugiannya. Sebab pulangan yang dia akan dapat tu hanya berdasarkan fan base yang ada di setiap pasukan ni. Contohnya kalau kelab ni penyokong tak ramai, ada 2,000-3,000 orang je kan, mengharapkan penyokong saja, macam mana dia nak survive kan? Macam dulu tak apa, zaman era downhill, uish, memang tak ada masalah geng kan. Tapi bila sekarang ni bola sepak dah moden, dah swasta sepenuhnya dan tak terlibat langsung dengan politik serta kerajaan negeri ni, bagilah kelonggaran sikit kan. Bagilah syarikat-syarikat, banyak syarikat-syarikat yang kaya dekat Malaysia ni kan. Contoh rokok elektronik kan, vape apa semua tu, sekurang-kurangnya bagilah kelonggaran kan untuk depa ni menaja pasukan-pasukan bola sepak di Malaysia ni. Memanglah benda ni macam contoh rokok elektronik ni yang kata apa, tak baik untuk budak-budak. Tapi bila dah swasta sepenuhnya ni, memang kelab-kelab ni memerlukan sponsor-sponsor macam ni geng. Contoh geng, di era zaman dahir dulu, dia hanya menaja saja geng, dia bukan ajak orang budak-budak untuk hisap je. Kalau dia tak promote pun, orang tetap akan cari barang dia kan. Tak minat bola sepak ke, tak minat bola ke, tetap akan cari produk dia. Kalau nak selamatkanlah kewangan kelab-kelab bola sepak ni, bagilah kelonggaran dekat syarikat-syarikat ni untuk sponsor kelab-kelab bola yang ada ni kan. Selagi tak ada syarikat arak, syarikat nombor ekor, bagilah peluang dekat syarikat-syarikat yang ada ni untuk depa sponsor. So, dapat hampa blog macam mana geng? Jangan lupa komen dekat bawah.